Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat tutorial cara pakai apa nih? Menjahit. Menjahit bukan memotong ya, menjahit. Menjahit baju kebaya pakai payet. Ini dia. Macam ni. Kain dia ada list ya. Okey, pakai lining. Kain dia. Ya, pertama kita jelujur. Jelujur lah. Jelujur. Kita jelujur dulu. Setelah dijelujur, dibuang payet yang bekas jelujur. Okey. Biar bisa dijahit. Ya. Habis itu batu-batu ni kita buang dekat lah kan? Buang dulu. Takut yang pas. Takut kena jarum. Ya, takut kena jarum yang kena jelujur. Ya. Terus baru ini dilipat. Yang bagian bawah dilipat dulu. Oh, okey. Dijahit. Jahit, okey, jahit dulu. Jahit sekali dengan led dah? Dengan Tidak. Tak. Misah. Pisah lah. Di bawah misah dia. Okey. Itu kau tapak? Kau tapak. Tapak dia. Ya. Ni baju dia cantik ni, baju pengantin ni, mahal. Ya, ini kita jahit dulu. Misah sama list. Ya, jangan samakan. Jangan jahit. Jangan disatukan. Jahit kayak gini. Dia ngomong. Warna dia cantik lah. Warna pink belacan. Pink belacan namanya. Buat dat. Kita bikin dat dulu. Dat, ya. Masih ada apa itu? Kena juga kan? Dat dia kena. Tak boleh tak kena. Oh, masih ada. Kalau ada nanti kena jarum. Kena jarum. Terus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau ketuk tak boleh Tak boleh, nanti bahan rusak. Nanti rusak list dia. Listnya rusak. Kita sambung. Bahu belakang dan bahu depan kita sambung. Dah ada tanda di kapu dia tu. Kalau rasa nak tempah baju, boleh komen dekat bawah. Nanti saya bagi alamat. Baju gaun pengantin, gaun Cina tu pun boleh guys. Dia semua boleh. Serba boleh. Baju blazer, baju coat boleh juga. Baju kebaya, baju pengantin, baju kurung moden, baju brokat, baju songket. Kan belum masuk kan? Belum upload kan? Halo. Lama lah kerja dah. Ada 2 jam lah upload. Tes. Tak rasa masuk dah. Ketiak lagi. Itulah macam itulah body orang perempuan. Tengok. Besar kat bawah. Pinggang dia kecil macam kerengga.
macam kerengga. Nanti kalau kecil boleh dibesarkan kan? Bisa. Boleh besarkan. Basi banyak, jangan risau. Basi dia banyak. Buang batu-batu semua buangan. Nanti terjahit batu tu patah jarum. Tu yang kena diteliti dah tak teliti terjahit nanti cepat patah jarum. Kita ukur ini dulu. Aku ke bawah. Jangan sampai ada yang sengit. Kalau sengit kena buka. Kena hati-hati guys. Pakai peniti. Hati-hati sangat. Sebab dia ada batu. Kalau tak batu tak apa. Masalah Ya. Samping. Tepat nama itu pasal lah. Enggak kok apa. Aluleng. Sampiang. Nambah sampiang. Macam tok payung kan? Ya. Dia ada lenggok stek kan. Nampak. Cara memasang zip lagi. Tadi cara membuat dak dah. Sekarang memasang zip. Zip apa nama itu? Zip sorok. Zip sorok. Zip sorok. Ni bahagian belakang ya. Bahagian belakang. Cara memasang zip sorok. Ini baju. Kadang besi dah ya. Kadang lebih besi ni. Harus kadang. Tepat zip tu. Ya. Ini dia caranya. Cara memasang zip sorok. Kalau tak ditarik, tak boleh kan, kedut kan? Kedut. Oh, tak sampai ke bawah? Nak terlalu panjang. Terlalu panjang kan? Lagi. Lagi jahitin dulu. Pegangin dulu. Jangan berkedut. Kita tarik sikit. Mesin harus cantik. Kalau kedut-kedut tak boleh. Tak boleh. Cek 2 kali. 2 kali. Dan sama lari. Kalau tingkat tinggi, ya semua lelaki maju di rumah. Iya. Ilmu kayak ini musim supaya ini. Nih. Ya.
Dak dari pinggang sampai ke ketiak. ketiak. Betul. Dak deh. Ya. Cantik kan? Okey. Ini mahal baju ni. Mahal baju ni. Dia kata kalau orang raja menjahit baru lah. Pedadu. Bila hasilnya. Ini depan Nanti leher dia bulat. Leher bulat. Bulat. Oh iya. Okey. Berapa tiba keluar dah? Kamu jumpa ke? Ya. Amai dah. Di badan tu nama izin lah. Di badan nak tentu ya rahal kan? Ya. Baju lah ke duit? Tak kemana-mana ya. Iya. Aduh, warna. Balah. Jarang step. Urusannya gitu. Penting dia nak mencong dah gitu. Iya. Ya. Biasalah orang mencong. Awalnya kata kalau nói mencong tu. Iya. Cuman dia nak mencong doang. Iya. Ini ya, ini ya dia nak wawai tu kan. Iya. Karena asli lelaki mana. Menjahit koyo. Dah siap di samping guys, jahit tepi. Tinggal pasang tangan guys. Tinggal pasang tangan. Belum set dulu. Di jahit tepi loh kalau tangan dia pasang. Ya. Ini kira-kira beginilah ya. Di sini macam inilah baju kurung moden. Ya, nggak boleh berkedut. Tak boleh kedut ya. Okey. 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 Mantap. Harus hati-hati. Kalau ketuk tak boleh Tak boleh, nanti bahan rusak. Nanti rusak polis dia. Tulisnya rusak. Yang penting. Jahit dah. Dah jahit dah. Okey, siap. Dah.